So breast milk ni sangat-sangat penting. Tak ada air pun tahu, tak boleh bagi air. Sebab saya ada jumpa mak yang nenek dia bagi air sebab dia kata baby tu panas, sebab tu kuning. So jadi itu bukan eksklusif lagi lah. Okey, perkara yang penting yang ibu-ibu yang nak berjaya dalam breastfeeding kena faham. Okey, susu ibu ni memberikan nutrition dan antibody untuk protek bayi. At the same time, practice feeding on demand, dan mak ni perlu mak ayah perlu belajar apakah tanda-tanda hunger cues ataupun tanda-tanda lapar daripada kita mengikut jadual yang tetap. 2 jam sekali, 3 jam sekali, tak. Kita tengok pada bayi tu apakah tanda-tanda dia ingin menyusu atau lapar. Okey. Dan breastfeeding ni sebenarnya challenging ya, banyak cabaran dia. Jadi kalau ada masalah dengan breastfeeding, jangan cari formula cepat, tapi carilah kami-kami ni lactation consultant, lactation activist ataupun health professional yang support breastfeeding. Bukan semua health professional yang support breastfeeding. Okey, sebab mereka masa medical school tak ada syllabus untuk ajar breastfeeding, kecuali Monash lah, sebab saya lecturer yang mengajar tentang breastfeeding kepada medical student di Monash University. Universiti lain saya tak tahu, tapi most of the university tak ajar tentang breastfeeding. Jadi jangan ingat semua doktor tahu tentang kebaikan susu ibu ataupun cara macam mana nak handle masalah susu ibu. Okey, so mak kena ambil makan yang cukup kalori dan balance diet ya, dan mesti minum air secukupnya, iaitu 8 gelas sehari, nak lebih pun tak apa. Okey, dan perlu ambil extra suplemen jika mak memang ada masalah. Contoh mak ada iron deficiency, so ambil lah. Tapi kalau tak ada, boleh makan secara seimbang dan tak perlu pun. Okey, kalau vitamin D pun ikut pada keperluan juga. Kalau memang mak dan anak berisiko pada vitamin D deficiency, so ambil lah, sebab vitamin D ni penting ya untuk sistem imun dan juga untuk tulang bayi. Okey, breastfeeding akan ensure mak ni happy, healthy, sihat, gembira. Mak ni akan jadi happy, sihat ya. Kalau dia practice healthy lifestyle, lepas tu dia dapat ya, journey breastfeeding dia so smooth je, lancar je, tak ada apa-apa cabaran banyak sangat. Okay, so usually breastfeeding ni sangat-sangat menggembirakan ya. Seperti kami-kami ni pun pernah melalui fasa-fasa di mana kita punya cabaran-cabaran tu lebih kurang sama macam mak-mak di luar sana. So jadi carilah orang-orang yang betul untuk mendapatkan bantuan breastfeeding macam bcnp.my lah www.bcnp.my, and then banyak lagi NGO kat luar sana yang mungkin boleh membantu ibu untuk berjaya mengatasi masalah-masalah dalam breastfeeding. Dan kena ingat masa bulan Ramadan kadang-kadang kita perlu ambil rukhsah so jadi jangan risau pasal makanan, sebab walaupun kita puasa, makanan tu tidak berkurangan lah untuk khasiat dia untuk diberikan kepada bayi. Jadi jangan risau, kalau rasa tak larat barulah kita ambil rukhsah tu, iaitu hadiah kepada wanita-wanita yang mengandung dan menyusukan untuk ponteng puasa, dan perlu diganti dengan fidyah, dan juga kemudian hari bayarlah dengan puasa ganti. Okey, so jadi masa ni kalau rasa tak larat tak perlu, tapi kalau rasa larat boleh je nak puasa. Okey, tapi jangan risau, khasiat susu ibu tidak berkurangan. Okey, kita pergi kepada hormon yang bertindak kepada breast ni, iaitu hormon prolaktin. Apabila bayi menghisap sahaja, dia hantar signal atau impuls, kita panggil, daripada nipple tu ada reseptor dia hantar impuls tu melalui sistem saraf, iaitu di saraf thoracic nerve, dan dia akan hantar ke otak, di mana di hypothalamus ada pituitary kan. So dekat pituitary tu, dekat thalamus tu ada pituitary. So pituitary ni yang anterior pituitary belah depan actually akan rembeskan prolaktin. Prolaktin ni apabila baby hisap saja dia akan cakap prolaktin increase. Sebab
untuk next feeding nanti kena refill lah balik kan. So maksudnya prolaktin ni bertujuan prolaktin ni bertindak untuk merangsang sel-sel kilang di susu ibu tu untuk continuously produce susu dan produce dengan lebih banyak jika more demand. Okay, more demand, more supply, tu dia ya. So kat kilang breast tu adalah, kilang breast tu kira macam kilang lah kan. So HQ dia di otak. Okay, so di otak kita tu HQ dia akan terima rangsangan sama ada nak makin banyak. Maksudnya kena banyak kan demand. Maksudnya ramai orang membeli, jadi banyaklah HQ akan hantar signal supaya kilang ni proses lebih banyak sebab ada banyak demand. Okay. And then prolaktin ni lebih banyak pada waktu malam. Pada waktu malam, prolaktin ni juga adalah salah satu daripada faktor kenapa mak tak dapat menstrual cycle, sebab dia jadi suppress ovulation tu lah. Jadi mak jadi tak subur. Okay. Tak adalah telur untuk dia mengandung lagi. Okay. And then dan inilah akan membantu ibu untuk mendapat lactational amenorrhea method, salah satu daripada method untuk menghalang atau mencegah pregnancy, okey, ketika menyusu. Dan hormon yang kedua yang penting adalah hormon oksitosin. Okey, hormon oksitosin ni juga apabila bayi menghisap pada payudara, dia akan menghantar signal kepada posterior pituitary di otak, dan posterior pituitary akan merembeskan hormon oksitosin. So hormon oksitosin ni akan menyebabkan smooth muscle contraction ataupun muscle-muscle keliling ductus dekat breast ibu tu untuk memancutkan susu keluar. So kita panggil milk ejection reflex. Okay. So jadi inilah dua hormon penting dalam penghasilan susu, iaitu prolaktin dan oksitosin. Ya, oksitosin untuk rembeskan susu, okay, untuk eject susu, untuk reflex pancutan susu. Prolaktin adalah hormon untuk menambah atau maintainkan penghasilan susu. Okey. Saya nak bagi tahu yang kolostrum ni sangat pekat, likat dan melekit. Jadi sangat penting untuk bersama-sama encourage mak ni untuk berikan kolostrum pada fasa 3 hari ke 5 hari yang pertama tu. Sebab apa? Yang itulah the magic medicine untuk protect baby daripada infection. Okay. And then apa beza breast milk dengan formula milk? Tapi kalau saya cakap keburukan susu formula, jangan kata saya menekan, saya bagi tahu benda yang betul. Okay, so benda yang paling ketara sekali adalah susu formula. Benda yang paling kita tak boleh hasilkan semua antibody. Tak kisahlah antibody apa pun. Malah imun faktor lain macam lysozymes, probiotik, okay, all the sel-sel darah putih tidak ada dalam susu formula. Yang ada hanya dalam susu ibu. Lepas tu risiko untuk mendapat infection kuranglah dalam bayi yang susu ibu berbanding dengan susu formula, sebab tidak ada antibody daripada ibu ataupun sel-sel askar yang untuk serang kuman. Okay, so dan of course dalam breast milk tidak ada ataupun kurang risiko kepada contamination ataupun kita panggil pencemaran. Tapi susu formula banyak pencemaran, penghasilan daripada lembu diperah, kemudian masuk ke kilang, hantar masuk kolong, dikeringkan menjadi dry, tambah ni melalui fasa yang macam-macam masuk lagi pack dalam tin aluminium, actually very high contamination also dengan aluminium. And then banyaklah contamination yang berlaku, dan kita boleh tengok sejarah-sejarah sebelum ni ada contamination dengan kuman-kuman yang berbahaya. And then dalam susu ibu ada EGF ataupun kita panggil epidermal growth factor. Tak ada pun dalam susu formula dan tak akan buat benda ni. Tak ada, dia tak boleh nak buat. Dalam susu ibu
protein ni kita panggil alpha lactalbumin. Dalam susu formula beta lactoglobulin ataupun lain yang soya tu lainlah protein dia ya, tak sama dengan alpha lactalbumin. Alpha lactalbumin tu ada dalam susu ibu dan ia sesuai untuk diserap dalam perut bayi seorang manusia. Okay, so and then susu formula hanya ada beta lactoglobulin, tak ada alpha lactalbumin. Sebab ini perbezaan yang sangat ketara apabila bayi menerima sesuatu protein yang berbeza daripada protein yang boleh diterima genetically sebagai human. Jadi itulah kadang-kadang menyebabkan perut bayi tu tak boleh terima ya protein yang berbeza. Okay, and then dalam susu ibu juga ada protein whey 80% lebih banyak daripada susu formula hanya 20%. So protein whey ni sebenarnya protein yang senang digest. Tapi kalau susu formula banyak casein iaitu protein yang susah nak digest. And then fat pula banyak sangatnya kolesterol, LC-PUFA. Ini penting untuk otak dan perkembangan saraf bayi. Dan dalam susu formula mungkin dia boleh tambah, tapi kalau dia tambah pun daripada mikroalga ataupun spora, dia extract daripada tu dan tak ada kolesterol. So jadi tak baguslah untuk perkembangan otak bayi dan saraf bayi, iaitu kita panggil myelination. Sangat penting memerlukan fat yang cukup, iaitu kolesterol dan LC-PUFA. Tapi dalam susu ibu memang natural dan cukup. Dan ada iron, adequate, vitamin pun cukup. Kecuali mak memang tak ada storage lah, macam iron kurang sebab dia masa mengandung dia tak ambil suplemen yang cukup. Vitamin D pun dia tak ambil dengan cukup lah. Ataupun dia tak produce sebab dia kurang dedah kepada cahaya matahari. Dan water of course sama je lah, lebih kurang sama. Dan ini penting sebab kita kata breast milk ni ada sel-sel yang hidup ataupun kita panggil leukocyte. Phagocyte, lymphocyte ni akan phagocyte akan makan semua benda-benda jahat, toksin ke apa ke, kuman-kuman, dan ia akan riliskan IgA juga untuk protect bayi. Dan lymphocyte ni adalah sel askar yang akan mengeluarkan antibody juga. Dan of course plasma cell in mother's bronchial tree, maksudnya dalam saluran paru-paru ibu, dan juga daripada perut ibu akan migrate daripada mak punya salur paru-paru dan juga perut ataupun usus, dia akan pergi ke mammary epithelium dan produce IgA specific to antigen from surrounding. Maksudnya IgA ni spesifik lah untuk protect against kuman-kuman jahat daripada environment. Protective agent lain dalam susu ibu ada oligosaccharides yang akan prevent attachment of pathogen seperti streptococcal. Kuman jahat ni, streptococcal ni boleh menyebabkan sepsis ataupun kuman dalam darah sehingga menyebabkan kematian, seperti mana Haemophilus influenza menyebabkan meningitis. Okay, oligosaccharides ni sebenarnya ada juga mereka letak dalam susu formula, tapi kompleks dia berbeza dan kurang lah tak dapat nak produce seperti mana mungkin 200 lebih jenis kompleks dalam susu ibu tak sama. Dia boleh letak tapi tidak menyerupai. Okay, and then glycoprotein prevent binding of intestinal pathogen macam E. coli. Okay, so jadi ini akan prevent rotavirus kepada intestinal mucosa. Sebab tu saya kalau mak bagi susu badan pada baby, kadang-kadang saya tak suggest pun ambil rotavirus sebab susu ibu tu sendiri dah ada lactohydrin yang akan prevent rotavirus ni untuk, jadi jimatlah kat situ kan. Dia akan prevent rotavirus daripada menyerang bayi punya usus. Dia jimatlah kan. Dan kena ingat kalau bayi ni kena kuman pun, sekalipun kena kuman, tapi proses untuk healing dia cepat sebab dia ada epidermal growth factor. Okay, and then glycosaminoglycans ni actually dia pun penting untuk reducekan transmission of HIV dan lain-lain grup lah. And then lactoferrin, enzymes ni penting tau, sebab ia adalah memainkan peranan dalam
pencernaan makanan yang ada zat makanan yang daripada susu ibu tu seperti pepsin, plasmin, elastase. Kalau fat pula yang tadi tu pepsin, plasmin, elastase ni semua untuk digest protein, dan fat akan digest by lipase, dan karbohidrat adalah amylase dan lysozyme juga. So jadi maksudnya susu ibu ni dah ada siap-siap dah. Dia bukan bagi zat makanan saja tapi dah siap-siap dah. Ada enzim yang akan mencernakan apabila masuk perut baby. Kenapa dalam susu ibu dia tak cernakan ke? Sebab enzim ni kan ada dalam susu ibu. So dalam breast sebelum masuk perut baby, adakah enzim ini telah bertindak kepada zat makanan tersebut? Jawapannya tidak. Okey, sebab hormon ini hanya bertindak dalam pH yang tertentu. So, pH yang dalam perut bayi of course lebih acidic ya berbanding dengan dalam susu ibu punya condition pH. So jadi takkan dia works dia akan enzim tu akan duduk diam-diam je, dia tak buat kerja sebab dia tak aktif. Tapi bila masuk je environment yang macam pH dia rendah sikit, dia mula bertindak. So jadi lipase ni mula activate, akan peptin activate, plasmin activate, semua akan cernakan makanan ni cepat. So tak perlu nak tunggu bayi tu produce atau hasilkan sendiri enzim yang ambil masa lama. Sebab tu susu ibu ni babynya senang kenyang, senang lapar. Okay, sebab perut baby kecil. Senang kenyang, senang lapar. Perut baby kan kecil kan. So jadi, dan apabila dia dah menyusu, dia akan rasa kenyang, cepat je dia akan lapar. Jadi 60 hingga 90 minit dia dah complete empty dah dia punya perut, lapar balik. Sebab tu kadang-kadang mak ni salah faham, ingatkan susu ibu ni nanti bayi tak cukup sebab asyik nak menyusu je. Bagi susu formula lama sampai 3 hingga 4 jam. Itulah masalahnya, kena tipu. Okay, so dengan susu formula ni walaupun dia lama stay dalam susu ibu, dia tak digested. Kadang-kadang fat yang dalam susu formula ni apabila didigestkan oleh lipase yang bayi sendiri hasilkan, ia akan menghasilkan free fatty acid yang sangat toksik kepada perut bayi punya endothelial, epithelial dan juga toksik kepada sel-sel neutrophil juga. Ini kita panggil cytotoxic activity of free fatty acid yang daripada pencernaan lemak. So jadi tengok tak bagus kan. So walaupun stay lama, walaupun dia lama nampak bayi tu kenyang tapi tak bagus sebab free fatty acid ni berbahaya. Okay, so dan macam saya cakap tadi, ni semua saya dah mention. Okay, optimal digestion sebab ada semua itulah, termasuk iron ni tertinggal tadi, itu iron absorption. Ya, lactoferrin ni bukan setakat iron absorption tapi dia akan mengurangkan bacterial growth. So jadi bakteria-bakterianya tak sempat nak beranak lah kan sebab dah kena bunuh dengan lactoferrin tadi. Banyaklah long term effect dia di mana baby yang susu badan ni kurang risiko kepada obesity, failure to thrive. Breastfeeding baby has lower risk of hypertension, high cholesterol and diabetes. Okay. Kenapa kita panggil living fluid? It's because of satu, dia ada antibodies. Okay, tapi yang keduanya dia ada sel darah putih yang macrophage tadi, phagocyte tadi, lymphocyte tadi tu. Sebab apa? Dalam susu ibu ada lymphocyte dan juga sel phagocytes yang akan menyerang bayi. Tapi sel-sel ni dia panggil living fluid sebab apa? Bila kita cairkan, memanglah kita kena ada preparation sikit. Tapi still cost dia lebih rendah daripada kalau kita bagi susu formula nak kena beli banyak setiap minggu, setiap bulan, beribu. And then susu ibu ni bila ada hormon prolaktin, dia sangat-sangat menenangkan dan kadang-kadang ibu sangat mengantuk. Ini akan mengurangkan risiko kepada stres dan benefit for community pula. Kalau of course kalau baby tu sihat, lower infant mortality. Baguslah kan? Fauna University tengok, baguslah country ni punya ekonomi bagus dan kita punya sistem kesihatan kita bagus,
penjagaan kesihatan bagus sebab baby sihat kan. And then working mother pun tak adalah terganggu sangat, sikit-sikit nak cuti, sikit-sikit nak cuti kan sebab anak sakit. Jadi kuranglah risiko macam tu. Jadi mak bila anak-anak sihat, mak pun kerja dengan elok. Okay. And then economic saving. Okay, ni saya dah cakap. So ayah-ayah semua kena tahulah ya benda ni. Kalau kita dapat jimat di susu formula yang mahal tu, maka bolehlah kita tolong ibu atau isteri untuk menyusu dengan lebih baik, okay? Dan reduce healthcare cost. Kalau tak ada apa-apa, actually boleh reduce healthcare cost, maksudnya bila baby ni tak ramai yang sakit, jadi kuranglah chronic illness dalam kalangan children, dan ini menunjukkan less strain kepada healthcare cost, healthcare resources untuk ubat dan sebagainya lah. And then environmental friendly. Jadi tak adalah risiko kepada tins, aluminium packaging, microplastic, okay, macam-macam. And then of course kita punya future generation sangat-sangat sihat kalau kita amalkan susu ibu kepada semua bayi. Okay. Itu sahaja pengisian saya. Terima kasih semua.